Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Semoga semua berada dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Okey, hari ini saya nak bercerita sedikit tentang perbandingan, iaitu motor Honda. Seperti lihat pada tajuk lah, Honda nak banding dengan Honda sendiri. Dia bukan apalah, mungkin ada orang nak boleh sebagai panduan ke, mungkin dah tahu pun okey lah. Kalau dah tahu kan, saya saja nak sharing lah kan. Okey, seperti sedia maklum, Honda, Bonsi Honda Malaysia baru-baru ni dah beberapa bulan lah, dah lancarkan lah motor yang saya bawa ni lah, Honda RSX ni. Okey, jadi apabila pelancaran Honda RSX ni, kita ingatkan mungkin RS lama tu dah tak ada lah. Tapi apa yang menariknya, baru-baru ni dia macam refreshing balik lah. Ayatnya tu macam disegarkan balik. Model RS150R, model lama ni, yang sebelum RSX ni, dia perbarui balik dengan menukar warna lah. Dia datang dengan warna baru yang lebih, orang kata, menarik lagi lah, warna baru. Selain tu, apa yang saya lihat pada model yang RS baru ni, dia tukar exhaust, pakai exhaust sama dengan RSX. Jadi itu apa yang saya boleh nampak lah. Sebab saya tak dah pergi tengok lagi dekat showroom secara depan, tapi dalam laman web dia kita tengok memang dia dah bagi tahulah apa model tu dengan warna baru. Lepas tu yang lain-lain semua saya tengok sama je dengan RS V2. Okey, saya gelarkan yang baru ni RS V3 lah. Sebab apa? Mungkin orang tak setuju, dia sama je. Tapi sebab dia ada perubahan sikit kan, daripada rupa dia tu, iaitu ada exhaust dia lain. Jadi kita boleh lah namakan dia V3 lah. Saya tak nak cerita tentang RS yang V1, sebab yang tu memang kemungkinan besar saya rasa dah tak ada dah dalam market, yang motor yang belum dijual lagi. Kebanyakan yang ada mungkin RS V2. Lepas tu yang baru ni lah, yang exhaust lain tu, saya gelarkan V3 lah. Okey, kat sini apa yang saya nak buat perbandingan tu, saya nak bagi tahulah apa yang perbezaan RSX dengan RS yang baru ni. Okey, apa yang saya boleh katakan ialah, sebab kalau korang nak beli, harga RSX dia lebih mahal lagi banding dengan RS. Dia hampir 1,000 ke 1,500 lah. Dia bergantung juga pada kedai. Ada kedai mungkin range tu ataupun murah sikit, ataupun lebih mahal lagi daripada 1,000 atau ke 1,500 tu. Dia bergantung pada kedai lah. Dealer-dealer ni pun, yalah, setiap kedai tu harga berbeza-beza kan. Okey, apa yang anda dapat kalau anda beli RSX? Apa yang anda dapat? Anda dapat ABS yang pertama. ABS yang pertama. Yang kedua, rupa barulah RSX, iaitu kalau negara jiran kita panggil Winner X. Anda akan dapat motor rupa RSX atau Winner X. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang anda dapat? Meter ni lah. Meter dia design yang lebih baru. Meter design baru, lebih cantik lagi lah, berbanding dengan yang sebelum ni. Dia digital juga, tapi nampak lagi cantik lah. Orang kata moden dan macam futuristik lah, ayat dia macam tu lebih kurang. Okey, saya rasa itu sajalah kot perbezaan apa yang saya dapat lihat lah. Ada 3 benda berbeza ni je kalau anda beli RSX berbanding dengan RS yang lama ni. Sebab kenapa nak bandingkan tu, pasal Honda keluarkan lagi RS lama ni. Ingatkan dia dah tak keluarkan. Jadi buatlah juga perbandingan dengan RS yang lama ni. Jadi untuk yang RS yang V3 ni, apa yang anda dapat, meter memang digital. Dia sama je dengan yang V2 tu, meter digital dia. Lampu LED ke apa semua sama, depan putih. Lampu LED memang terang lah kan, signal LED apa semua sama je. Tak ada beza lah. Cuma apa yang beza tu kat exhaust dia. Exhaust
Lepas tu ABS tak ada. Itu saja perbezaan dia. Dan harga lebih apa ni lah, lebih murah lah RS V3 ni. Jadi saya pun tak pasti apa marketing plan daripada Bonsi Honda. Mungkin permintaan RS tu ada lagi, ataupun dia nak habiskan ke stok-stok lama ke. Jadi ubah lain sikit, kita tukar exhaust lah, ikut warna lain sikit. Tak sure lah kan. Mungkin ada permintaan. Jadi bila yang model lama ni mungkin harga masih rendah lagi banding dengan RSX kan, baru harga lagi mahal. Okey. Jadi kesimpulannya, apa yang boleh saya katakan berkaitan dengan apa pengeluaran semula RS150 ni, bagi saya berbaloi juga untuk diambil motor RS150 ni. Sebab dari segi spek enjin apa semua sama. Boleh katakan overall tu masih sama. Anda akan dapat performance yang sama. Cumanya yang macam 3 perkara tadilah yang saya bagi tahu mula-mula tu. Tapi daripada 3 perkara tu, nombor 1 tu yang nampak dia sebenarnya paling penting lah, iaitu ABS lah. Yang tu nampak paling penting lah, yang kalau tak ada dekat RS lah. Tapi yang lain tu semua lebih kepada orang kata design ataupun kosmetik pada motor saja. Okey, saya rasa itu saja video saya bercerita tentang perbandingan lah antara motor RSX dengan RS150. Okey, harap-harap ini dapat bantulah siapa yang masih lagi terfikir lah nak beli RSX ke nak beli RS150. Dia sebenarnya lebih kepada apa, bajet sebenarnya. Kalau bajet korang apa lebih, ambil lah RSX. Kalau bajet tu cukup-cukup, mungkin ambil RS. Dia bergantung pada apa ni lah. Kita jangan ikut orang, kita ikut kita punya keperluan dan juga kita punya kemampuan. Itu yang lebih penting sebenarnya. Okey, itu saja celoteh pagi pasal cerita model Honda 2 biji ni. Okey, terima kasih singgah ke YouTube channel saya. Hingga berjumpa pada video-video lain pada masa akan datang. Assalamualaikum and bye-bye.